Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Remazalan. Okey, untuk hari ini saya ingin kongsi tentang duri hitam. Okey, kenapa jadi begini? Boleh lihat Okey, boleh lihat ni. Hujung daun dia terbakar. Keseluruhan hujung daun terbakar. Okey, ada dua pokok duri hitam. Jadi begini. Ini satu lagi. Okey, ini satu lagi. Hujung daun terbakar. Mudah-mudahan tidak mati ya, insyaAllah. Okey, untuk info, perkara ini berlaku kerana saya terlebih mengguna baja ataupun membaja lebih dari kadar yang sepatutnya. Okey, baja yang saya guna adalah baja rock phosphate yang berlebihan. Okey, boleh lihat pokok yang tidak lebih ataupun yang tidak bermasalah. Boleh lihat subur pokok duri hitam ni, duri hitam. Okey, ini pokok ini tidak terlebih baja lah. Okey, untuk peringatan, okey, berhati-hatilah menggunakan baja dan jumlah baja pada pokok yang berada dalam polybag. Okey, dia akan mati jika lebih baja yang ditabur. Okey, itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.